Hari ni saya terima tempahan order untuk laksa lemak siam untuk 15 pack. Jom kita buat. Korang tahu tak aku dapat order ni dari Datuk Sri. Kisah dia, bekas office mate aku ni ada WhatsApp. Dia tanya, ada buat tak order untuk laksa siam? So aku cakap, boleh je buat. Tapi aku akan buat weekend sajalah sebab weekdays kan aku kerja. Lepas tu ada seorang aunty ni pun WhatsApp aku nak order. So which is aunty dia lah. Dia order untuk buat makan-makan hari Ahad untuk 15 pack. Kalau korang nak order juga untuk buat open house hari raya ni kan, yes boleh je bagi tahu, tapi bagi tahu awal tau. Almaklumlah, nampak saya buat semua sorang-sorang. So kena bagi tahu awal. Apa yang korang akan dapat adalah laksa halus, telur rebus, lepas tu sayuran seperti timun, daun selasih dan juga kobis. Ada juga chili flakes sekali kita bagi. Dalam kuah laksa tu dah ada terung dan juga fishball. Korang saya nak beritahu ni, nanti saya akan lancarkan produk terbaru saya. So korang kena stay tune. Nanti kita akan buka kedai balik. Okay? Alang-alang dah ada bisnes kat tu, kita selit juga bisnes kat kita. Mana tahu tetamu dia datang nanti, tamu dia tanya, siapa buat ni? Naklah order lah. So ambil lah bisnes kat ni. Lepas aku pergi hantar, lepas tu anak buah dia WhatsApp aku yang katakan aunty dia tu Datuk Sri baru settle hantar laksa siam dekat customer.